إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Baik, kata mufassir rahimahullah ta'ala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Yang bermaksud, tiadakah engkau lihat ya Muhammad akan kisah mereka yang lawan berhujah akan Nabi Ibrahim pada Tuhannya, kerana bahawa sebab datang akan dia oleh Allah Ta'ala angkat jadi raja. Baik, jadi dalam ayat ini, ayat 258, ayat ini nak menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Namruz. Kisah Namruz berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Adakah tidak kamu mengetahui wahai Muhammad kisah seorang lelaki yang berhujah dengan Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya. Yang mana bahawa mendatang Allah Ta'ala kepada lelaki itu akan kerajaan, yang ni dia menjadi raja. Baik, jadi Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi SAW, ya. Bertanya ini dalam bentuk dipanggil ta'ajub, ya. Itu antara dipanggil uslub Quran, ya. Uslub Quran ataupun gaya bahasa Quran. Allah Ta'ala bukan makna tak tahu cerita ni. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi kita dalam keadaan ta'ajub, ya, nak menceritakan kepada Nabi kita kisah Namruz ni. Kisah seorang lelaki yang diangkat menjadi raja, dilantik menjadi raja. Allah Ta'ala bagi kepadanya kekuasaan, berhujah dengan Nabi yang dia lantik di kalangan hambanya yang bernama Ibrahim alaihi salam. Baik, kata mufassir lagi, tengok nah, dia kata apa, iaitu Namruz ibnu Kan'an. Nama dia Namruz ibnu Kan'an. Nama yang penuh dia Namruz ibnu Kushin ibnu Kan'an ibnu Sam ibnu Nuh alaihi salam. Jadi Namruz ni anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Namruz anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya dia pun satu keturunan dengan Nabi Ibrahim jugalah. Tak boleh lari dah, kan? Pasal apa? Pasal Nabi Nuh ini digelar sebagai Adam yang kedua, bapa manusia yang kedua, moyang manusia yang kedua. Pasal apa? Pasal generasi manusia yang hidup pada hari ini, pada zaman kita hari ini, ialah lahir daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Keturunan atau generasi awal selepas Nabi Adam tu tolak hak yang keturunan Nabi Nuh lah, dan juga yang semasa dengan dia, yang bersama dengan dia tu, semua habis mati, ya. Nabi Adam AS dia dapat anak,
ya, lahirkan ramai zuriat dia, sehinggalah pada zaman Nabi Nuh pun salah seorang anak cucu Nabi Adam jugalah, generasi dia. Baik, kemudian berlakulah banjir besar, ya, yang menenggelamkan keseluruhan muka bumi ini sehingga memusnahkan segala benda yang hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Yang terselamat hanya mereka-mereka yang bersama dengan Nabi Nuh, orang yang beriman dengan Nabi Nuh tak ramai. Nabi Nuh dan juga orang yang beriman, ada pasangan-pasangan binatang yang dibawa naik bersama dengan dia di dalam bahtera, serta dengan pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan. Tu yang ada di hari ini. Keturunan binatang yang ada pada hari ini pun ialah yang berasal daripada bahtera Nabi Nuh, yang keluar daripada bahtera Nabi Nuh, satu keturunan binatang yang ada pada hari ini, hayawan, singa, harimau Melaya ke apa kan, semua duk asal daripada yang dibawa oleh Nabi Nuh bersama dengan dia dalam bahtera. Kerana yang lain semua tenggelam, mati, ya? Tak ada yang hidup. Tinggi mana gunung bukit pun tak ada yang hidup, ya? Tenggelam habis. Tumbuh-tumbuhan yang ada pada hari ini pun ialah tumbuh-tumbuhan yang ada bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang ada pada hari ini pun ialah anak cucu keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh, orang yang beriman yang ada kita pada hari ini. Nampak ne? Sebab tu Nabi Nuh digelar Nabi Adam yang kedua, bapa ataupun moyang keturunan manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Maknanya yang generasi yang Nabi Adam ni, ya, daripada pelbagai keturunan yang keluar tu habis, tak ada dah. Yang tinggal ialah Nabi Nuh dan keturunan dia, ya, yang beriman dengan dia. Hak tu kita ni semua berasal daripada keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh. Kita semua dalam dunia ada hari ni daripada pelbagai bangsa dan etnik yang ada di alam pada hari ini. Yang berapa bilion kita? 4 bilion kan ni penduduk dunia, ya. Baik. Jadi Namrus ini seorang raja yang Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada dia, ya. Dia ni anak siapa? Anak cucu Nabi Nuh. Kita kata piut Nabi Nuh lah, ya. Namrus anak Kush, anak Kan'an, tu bapa dia, datuk dia Kan'an. Sam, Sam ni antara anak Nabi Nuh yang terkenal lah, ya. Yang tu kita panggil Tok Wan. Kan'an tu Tok Wan dia, kemudian Sam tu Tok Chair dia, Nuh tu Tok Chair dia, kan. Tak tahu no. Tak tahu koman bahasa Melayu kan. Dia bila ada anak, cucu, cicit, piut, dia mesti ada gelaran pada boyang dia kan. Gelaran kepada datuk dia lah, bapa, kemudian ayah lah, kemudian datuk ataupun Tok Wan lah orang sini kata kan. Kemudian kalau bahasa persuratan tak ada lah, datuk lah. Lepas tu pergi ke moyang terus. Lepas Tok Wan apa? Ayah pada Tok Wan kita tu dia panggil Tok Nek. Tok Nek. Tok Nek. Kemudian lagi Tok Chair. Lepas tu baru Tok Chair. Tok Chair. Ada sebut gitulah. Ada khilaf kot. Tok Chair, Tok Chair. Ya. Tok Chair. Tok Nek, Tok Chair lah no. Jadi 4. Jadi Namrus ni ialah anak, dia panggil piut kepada Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tu jadi Tok Chair dia lah. Dia. Baik. Jadi bila jadi itu asal usul keturunan dia. Dalam tafsir ni dia kata Namrus ibnu Kan'an itu dia terus binkan kepada datuk lah. Nama sebenar dia tu lah, Ibnu Kush, Ibnu Kan'an, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Baik, dia ni siapa dia? Ya. Dia ni anak zina dia kata. Tu dia.
Dalam tafsir ni kata anak zina. Ya, anak tidak sah tarah. Anak zina mendakwa rububiyah. Sebab tu anak zina ni ya, biasa dajjal, anak zina. Ya. Anak zina ni simbol kepada kejahatan. Ya, anak zina ni dia jadi simbol pada kejahatan. Jadi Namrus ni dia anak zina. Mendakwa rububiyah. Dia mendakwa dia ni Tuhan. Ada sifat ketuhanan. Ya, mendakwa rububiyah, apa dia rububiyah? Ketuhanan. Dakwa dia sebagai diri dia tu Tuhan. Jadi bukan kata yang kita selalu dengar Fir'aun sahaja yang mengaku jadi Tuhan. Tidak. Sebelum adanya Fir'aun, sebelum sampai zaman Fir'aun dengan Nabi Musa AS, sudah ada seorang lelaki yang bernama Namrus yang mendakwa dirinya Tuhan. Nampak tak? Baik. Dia kata apa? Satu daripada 4 raja-raja yang milik bumi sekaliannya. Ya. Namrus ini salah seorang daripada raja-raja yang menguasai hampir keseluruhan bumi. Ya. 2 kafir, 2 mukmin. Ya. 2 kafir, 2 mukmin. Maknanya raja-raja yang mempunyai wilayah pemerintahan yang luas seluruh muka bumi ni. Ada 4 je dalam dunia ni. Ya. 2 orang kafir, 2 orang mukmin. Baik, yang pertama Namrus ni. Kemudian kedua dia kata Bakhtansar. Bakhtansir ni. Ada seorang lelaki yang bernama Bakhtansir. Dia ni pun dipanggil raja juga. Ya, raja juga ni. Raja orang kafir. Baik, maka yang mukmin itu ada 2 orang pula. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Nabi Sulaiman itu raja yang menguasai keseluruhan bumi, Masyrik dan Maghrib, Barat dan Timur. Dan seorang lagi juga dia panggil Zulkarnain. Nabi Sulaiman kerajaan dia besar, ya, menguasai hampir keseluruhan bumi. Zulkarnain pun sama juga. Zulkarnain ni dia ada 2 ni. Ya, Zulkarnain ni hak mukmin ni. Ada satu lagi Zulkarnain, panggil Zulkarnain, iaitu dipanggil Alexander the Great. Itu bukan dia, itu orang kafir. Itu asal bagi kerajaan Rom. Pengasas bagi kerajaan Rom. Ya, Alexander the Great tu. Dia mengasas kerajaan Rom, yang mana Alexander the Great ni dia meninggalkan 2 orang anak. Maka pemerintahan dibagi 2. Seorang anak bagi sebelah barat, dipanggil Rom Barat. Orang putih lah ni lah, di Itali dulu ni. Ya. Kemudian yang keduanya Rom Timur, Byzantine. Ya. Rom Timur. Lagi anak kedua pegang belah timur pula, dipanggil Rom Timur, yang berperang dengan orang Islam kita, yang berperang dengan sahabat Nabi SAW, yang Nabi hantar surat kepada raja yang digelar sebagai Heraklah. Ya. Baik. Zulkarnain ni tak? Zulkarnain ni hak Islam ni, yang diceritakan dalam Quran. Ada 4 orang semua dia kata. 4 orang raja yang memiliki bumi sekaliannya, yang menguasai hampir keseluruhan bumi. Ya. 2 lelaki, 2 wanita, seorang Namrus, yang keduanya Bukhtanassar. Tu bacaan yang betul ya. Bukhtanassar. Kalau tuan-tuan nak buat baris boleh lah. Bukhtanassar. Bukhtanassar ni salah seorang raja kafir. Ya, nanti ada cerita lain pula tu. Raja kafir yang menguasai hampir keseluruhan bumi. Ya. Namrus yang pertama, raja kafir yang pertama. Raja kafir yang kedua, Bukhtanassar. Jadi Fir'aun dia tak masuk lah. Fir'aun dia menguasai Mesir ya, kalau dia mengaku Tuhan. Yang Namrus ni lagi hebat sebenarnya. Dia menguasai hampir keseluruhan bumi. Maknanya dia punya tamadun dan teknologi dia sangat hebat. Yang bernama Namrus ni. Ya, kemudian Bukhtanassar, Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 2 tu Islam. Baik. 2 tu orang mukmin. Jadi Nabi Sulaiman tu Nabi dan Rasul. Zulkarnain ini
dia bukan Nabi nah, Dzulqarnain. Itu ada khilaf kalangan ulama. Kemudian sambung lagi, apa yang Namrus berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata dia, iz qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim baginya, bagi Namrus tak kala berkata ia Namrus kepada Nabi Ibrahim tu. Jadi dia berhujah kepada apa? Namrus ni berhujah dengan Nabi Ibrahim. Macam mana boleh jadi apa nama pertelingkahan ataupun jadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrus. Macam mana boleh jadi? Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang seterusnya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrus ni, ketika Nabi Ibrahim menjawab persoalan Namrus, Namrus kata apa? Tak kala berkata, ya Namrus, siapa Tuhan kau yang kau panggil kami kepada sembahnya itu? Kan? Jadi dia tanya ni, siapa dia ni? Bila Nabi Ibrahim dihadapkan kepada Namrus kan? Cerita yang mana Nabi Ibrahim tunjuk berhala besar ni, bila dia tengok Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala kecil kan, kemudian dia letakkan kapak pada bahala besar tu. Kemudian orang mereka yang balik daripada perayaan tu nak pergi sembah Tok Kong tu, tengok Tok Kong tu habis semua pecah dah kecil-kecil tu. Bertanya siapa buat ni? Dia kata tengok tu, kapak tu ada kat tu, dia nak ajak, kata apa nama, batu ni tak boleh buat apa-apa. Nabi Ibrahim ni dia nak ajak. Sebab tu Nabi Ibrahim ini salah satu sifat seorang rasul apa kita mengaji dalam ilmu tauhid, apa dia? Fatanah, bijaksana. Nak jadi rasul kena ada akal cerdik dan bijaksana, boleh mematahkan hujah lawan. Tak boleh lantik seorang rasul yang tak cerdik. Lantik seorang yang bodoh tak cerdik nak berhujah, orang tak percaya, macam mana nak ikut dakwah dia? Dia kata tanya Tok Kong tu Hafsang kan, dia pegang kapak tu kan. Jadi dia berkata hak tu bukan orang, dia batu, bukan boleh apa nama memusnahkan tokoh-tokoh kecil. Tak boleh terima ni orang yang buat ni, hang yang buat kot. Betul kan. Berarti hang seorang yang tak pi apa perayaan tu, pesta tu. Dia nak bagi ni, dah kalau hampa tahu kata Tok Kong ni berhala ni tak boleh memberi manfaat dan memberi mudarat, tak boleh bagi rezeki, pasal apa hampa sembah? Nak bagi buat tu fikir kan? Nak bagi fikir, benda mudah je. Dah kata benda di batu kan? Pasal apa hampa sembah? Marah. Depa tak boleh jawab, dia marah kan? Tak boleh jawab. Kalau apa nama, orang yang berkata ni orang yang berkuasa, dia tengok orang bawah dia tu buat benda salah, sembah berhala kan, lepas tu dia bagi hujah macam ni, dia pun tak boleh jawab. Dia ni orang yang berkuasa, orang akan ikut kan? Orang akan ikut. Kami percayalah kan ni kepada raja, kami raja percaya, raja kata betul, kami tinggal sembah berhala ni ya? Kami tinggal sembah berhala. Baik. Kemudian tak apalah, kalau Nabi Ibrahim, dia seorang Nabi dan Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala ya? Kuasanya sebagai seorang Rasul, tapi dia bukan raja. Bila dia berhujah, dia anggap dia seperti rakyat biasa kan? Walaupun dia seorang Rasul, maka walaupun hujah dia tu kuat, tidak boleh disangkal, tidak boleh batalkan, dipatahkan hujah dia. Mereka akan guna kekerasan, mereka akan guna kuasa mereka. Dah tak boleh nak jawab,
Kan? Tak boleh nak jawab, dia guna dia punya ni lah. Kuasa dia lah. Nak ambil tindakan. Sebab Nabi Ibrahim ni dia tak punya kekuasaan. Ya? Dia bukan menteri, dia bukan yang berpengaruh. Yang boleh mempengaruhi oleh ni. Dia bagi supaya setiap rakyat Namrus ini fikir. Apa dia buat tu salah. Apa ada angkai. Dia pun bentar kata batu bukan boleh buat apa-apa. Tu dah batu tak boleh buat apa-apa. Siapa hampa sembah. Sembahlah pada Tuhan yang boleh menghidupkan yang mematikan. Baik. Bila sampai pada pengetahuan Namrus tahu Namrus marah. Kan? Dia mengaku Tuhan juga. Berhala tu boleh bersembah juga. Kan? Sebab dia mengaku pada Tuhan, dia mengaku dia sebagai Tuhan, semua rakyat tu sembah dia. Baik. Tak kala berkata bila Namrus panggil Nabi Ibrahim, Namrus tanya, siapa Tuhan kamu yang kamu ajak kami untuk menyembahnya? Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim jawab, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu Tuhan yang menghidup dan memati. Tengok dia kata di sini. Itu jawapan Nabi Ibrahim kepada apa dia? Kepada Namrus. Jadi Namrus tanya, siapa Tuhan dia? Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ialah Tuhan yang menghidupkan manusia dan yang mematikan manusia. Dia jawab itu. Yang boleh menghidupkan manusia, yang mematikan manusia. Pasal menghidupkan dan mematikan ini, ya, tidak ada orang lain lah. Hanya Allah Ta'ala. Manusia tak boleh menghidupkan, manusia tak boleh mematikan. Bahkan manusia tidak boleh menyelamatkan seorang yang menghadapi kematian. Tak ada boleh. Ya? Baik. Kemudian, kisah ni berlaku pasal ni lah. Punca daripada Nabi Ibrahim, dia musnahkan berhala-berhala yang dibuat oleh kaum dia. Ya? Ayah dia pun, dan ayat yang lain dia ada cerita nanti, ada seorang tukang yang pengukir berhala tu. Nama dia Azar, disebut dalam Al-Quran. Ya? Baik. Jadi itu antara punca yang dia dihadapkan kepada raja ni. Kan? Bila dia pecahkan, lepas tu tanya, dia pun tak boleh nak jawab. Jadi dia beritahulah dia ni, Nabi Ibrahim ni tak menyembah patung ataupun berhala seperti puak-puak lain. Baik. Bila dia kata itu, Tuhan akulah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjadi sumber kepada kehidupan dan sebab kepada kematian manusia. Dialah yang menjadikan kehidupan dan dialah yang memberi kematian. Bila dengar macam tu, Namrus tak boleh terima. Namrus tak boleh terima. Dia seorang raja. Dia ada kuasa. Kan? Nabi Ibrahim ni hanya rakyat biasa. Walaupun dia dah bagi hujah yang kuat dah tu. Kan? Tokoh tu yang besar tu yang katok tu. Dia pun tak percaya. Betul? Betul dah lah. Kan? Baik, dia kata apa? Qala ana uhyi wa umiit. Allah Ta'ala berfirman lagi menghikayatkan kisah ini. Ya? Kata Namrus. Baik, Namrus jawab apa? Kata Namrus, aku pun boleh menghidup dan mematikan dengan bunuh dan ampun, dia kata. Dia kata itu. Dia kata aku pun boleh ke? Aku Tuhan. Aku juga boleh menghidupkan sesiapa yang aku kehendak dan aku juga boleh mematikan sesiapa yang aku kehendak dengan cara aku bunuh. Kalau aku nak menghidupkan seseorang daripada kamu, aku ampun dia. Kan? Kalau aku nak mematikan, aku bunuh dia. Cara macam tu. Dia faham cara manusia kan. Dia kata dia boleh menghidup dan memati sebab dia ada kuasa sebagai orang raja. Dia boleh mematikan seorang, dia bunuh. Jadi dalam diri dia tak ada tauhid. Ya? Kita ada tauhid. Kita kata yang mematikan tu Allah. Bukan penyakit tu yang mematikan.
Ni Nabi Ibrahim nak ajak tauhid ni. Tauhid ni bukan kata kita lah ni. Zaman Nabi Ibrahim semua Nabi dia ajak kepada mentauhidkan Allah. Yang menghidupkan ialah Allah. Bukan ubat tu yang menghidupkan. Ya? Yang meneruskan kehidupan. Ya? Bukan peluru yang ditembak oleh polis tu mematikan, membunuh. Tidak. Bukan tali gantung itulah yang akan mematikan. Bukan hukum hakim atau perintah raja yang mematikan seseorang. Bukan dengan diampun oleh raja atau sultan tu, di makna dia menghidupkan. Dia faham hidup mati tu cara macam tu, Namrus. Kita faham lain. Ya? Kita faham sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW, diajak oleh Al-Quran. Ya? Yang menghidup dan mematikan ialah Allah. Yang berlaku di alam ni hanya sebab sahaja. Dia mesti ada sebab. Barulah dia jadi ada sebab Allah Ta'ala mematikan hak berlaku dalam dunia ni, sebab dia. Ni pasal apa dia mati ni? Serangan jantung. Kan? Bila main serangan jantung, Allah Ta'ala dah takdir masa tu berlaku serangan jantung. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala buat serangan jantung tu supaya jadi sebab bagi kematian. Tapi yang mematikan Allah. Yang mematikan Allah. Allah jadikan sebab pada api itu menghanguskan kertas. Tetapi yang menghanguskan kertas itu Allah Ta'ala yang menghanguskan kertas. Api itu dia hanya sentuh pada kertas itu. Itu sebab. Maka jadilah api itu sebab bagi terbakarnya kertas. Baik. Jadi dia nak bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, ni cara aku menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Dia nak cerita cara dia. Kata aku ni Tuhan. Ya? Maka menyeru ia Namrus dengan dua lelaki. Ada dua orang lelaki duduk dalam penjara. Contoh dia macam tu. Ada dua orang lelaki yang duduk dalam penjara. Ya? Maka membunuh ia akan seorang. Ya? Ada dua orang lelaki, ya, yang dia panggil daripada kalangan rakyat dia. Maka membunuh ia Namrus akan seorang tu, dia bunuh terus. Maka tinggal ia seorang. Maknanya yang seorang lagi dia ampunkan, dia tak bunuh. Ya? Maka dia kata tengok. Ya? Dia kata tengok, yang ni aku boleh mematikan dia. Dia bunuh terus. Mati kawan tu. Kawan tu tak ada nak lawan, tak boleh raja dah. Terketak-ketak, terberak, terkencing dan minta ampun kan. Jangan bunuh dia, dia tak kira dia bunuh. Dia raja. No? Tuan-tuan, kalau kita biasa ni, kalau kita bunuh apa hukum? Kita akan ditangkap. Dia tak? Kita akan ditangkap. Tetapi bila ada orang yang lebih tinggi pangkat, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Contohnya macam saya bagi contoh nah. Saya bagi contoh nah. Bagi contoh baru nampak. Contohnya Raja Siam. Raja Thai. Ni. Raja Thai ni, Raja Thailand ni, dalam perlembagaan dia, raja berada di atas undang-undang. Itu dalam perlembagaan dia. Raja di atas perlembagaan bawah kaki dia. Dia di atas perlembagaan. Perlembagaan hanya terpakai pada rakyat. Tak terpakai pada dia. Dia tu atas lagi lah. Baik. Kalau dia bunuh, siapa nak hukum dia? Sebab dia berada di atas perlembagaan. Tak ada siapa bunuh. Ya. Tak ada siapa boleh mendakwa dia. Kan? Nak dakwa apa? Dia duduk di atas daripada undang-undang tu. Betul tak? Ini undang-undang Siam. Saya bagi contoh sana tu. Kan? Okey nah. Jadi sama lah. Macam di sini kan. Bila seorang raja dia membunuh, dia anggap dia mematikan. Dia ampun, dia yang menghidupkan. Jadi dia anggap semacam dia seorang Tuhan. Baik.
Apa reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak, bodoh. Ahmak ni mana bodoh? Bodohnya Namruz. Maka tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak. Ahmak ni bahasa Arab ni. Tengok sebelah dia tu. Ni cara tulisan tafsir macam tu. Kalau tuan ikut cara saya ni, tuan boleh faham bahasa dia. Sebelah tu bodoh, tu terjemahan dia. Maknanya tak kala melihat Nabi Ibrahim akan bodohnya Namruz. Tuan-tuan abaikan ahmak tu akan nampak susunan bahasa macam tu. Ya. Kalau baca terus macam tu tuan tak faham ni apa ahmak, bodoh, Namruz. Apa dia? Dia kena baca satu. Ya. Maka tak kala melihat Nabi Ibrahim akan ahmak. Apa makna ahmak? Bodohnya Namruz tu. Ya. Qala Ibrahim, nampak bodoh sangatlah. Nabi Ibrahim berkata, Nabi jawab, kata Nabi Ibrahim, berpindah kepada hujah yang terlebih terang daripada dia. Dia dah beritahu macam tu, tak nampak. Tak nampak yang kata Allah Ta'ala menghidupkan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidup yang mati ni, Namruz tak nampak. Namruz ingat cara macam dia buat lah. Itulah menghidup mati kan. Dia nak bagi Namruz fikir. Nak bagi Namruz berfikir. Dan nak mematahkan hujah. Cara nak bagi dia fikir supaya terima kata Tuhan sebenar tu macam mana. Kan? Dia nak cara dia. Patahkan hujah dia dulu. Kan? Kena patahkan hujah dia dulu. Bagi bila patah hujah, dia akan membuatkan akal fikiran Namruz itu akan mula berfikir. Nampak? Mula berfikir dengan cara yang betul. Yang dia selama ni salah. Okey. Baik. Maka kata Ibrahim, tujuannya berpindah kepada hujah yang terlebih terang daripadanya. Kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka bahawasa Allah Ta'ala itu bawa datang dengan matahari daripada masyrik. Masyrik maknanya timur. Pergi ke maghrib. Maghrib ni maknanya barat. Maknanya apa? Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Namruz, sesungguhnya wahai Namruz, sesungguhnya Allah ni Tuhan aku ni. Allah dia mendatangkan matahari itu daripada timur naik turun ke barat. Allah Ta'ala menaikkan matahari daripada timur dan tenggelam di barat. Baik. Jadi dia kata apa? Maka bawa datang olehmu dengannya daripada pihak maghrib ke masyrik. Ni. Pihak maghrib ke masyrik. Baik. Jadi dia kata apa? Kepada Namruz, supaya Namruz buat hak kedua ni pula. Sebab hak tadi boleh buat. Bunuh dan kekalkan, tak bunuh. Hak kedua macam mana? Dia kata, Allah Ta'ala Tuhan aku, dialah yang menaikkan matahari daripada timur, kemudian menenggelamkan di barat. Maka cuba wahai Namruz, engkau naikkan matahari itu dari barat, tenggelam di timur. Yang ni semua rakyat boleh tengok. Kalau betul-betul kata Tuhan. Bijak dah Nabi Ibrahim. Pasal apa dia menggunakan hujah matahari ini? Kerana matahari ini semua manusia tahu naik di timur, turun di barat. Kan? Tak ada siapa boleh ubah dia punya perjalanan dia. Tak ada siapa boleh ubah. Jadi Nabi Ibrahim bukan setakat nak Namruz itu berfikir tentang kuasa, tentang ketuhanan hak sebenar, nak bagi rakyat dia semua fikir. Sebab rakyat dia fikir, kata dia tu bukan seorang Tuhan hak sebenar dah. Dia manusia juga. Nak bagi rakyat fikir kata ni. Jadi Nabi Ibrahim ni jerat. Jerat lah ni orang ni. Jerat lah. Dia tahu kalau ni tak boleh buat punya. Dia jerat Namruz. Jerat ni yang orang nak marah.
Kalau sama-sama tarah, kalau kita jerat, dia tak boleh buat apa kita dah. Tapi kalau orang yang bawah, dia jerat orang yang atas, apa jadi? Orang atas tak boleh nak berhujah dengan dia. Orang lain semua tahu dah, kata dia ni tak betul. Dia ni tak betul, kata kan. Betul hak kawan bawah ni, kata apa jadi orang bawah ni? Nampak tak? Ya? Ni lah. Orang bawah ni tak ada kuasa apa. Ni lah ni. Ni je lah. Itu adat dunia, tuan-tuan. Ya? Itu adat dunia. Baik. Dia jadi macam mana? Bila dia kata bawa. Barulah dia kata, maka bawa datang olehmu hai Namrus dengan matahari, dengannya matahari itu daripada pihak maghrib ke masyrik. Maka kamu naikkan daripada barat, tenggelamkan di timur. Jika sebenar engkau Tuhan. Kalau betul-betul hang Tuhan, hei Namrus, kata Ibrahim, cuba buat macam tu. Apa dia? Terkancing lah Namrus. Ya? Maka Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat ini, fabuhital ladzi kafara, maka tercengang dan gementar Namrus yang kafir tu, dan putus hujah dia. Terketak-ketak. Ya? Tercengang dia nak jawab tak boleh, pasal dia pun tak terfikir. Dia tak terfikir selama ni rakyat yang ikut dia sembah buta tuli dengan dia. Bila Nabi Ibrahim buka akal fikiran dia dan juga akal fikiran orang lain, sebab manusia Allah Ta'ala bagi akal fikiran, bila kita tuntun akal dia tu pada jalan betul, cara fikir betul, semua orang akan nampak. Dia tak? Semua orang akan nampak. Tak ada manusia tu fikir kecuali ada otak dia tak betul lah. Orang fikir ni dia fikir orang lain. Kalau yang normal ni tak ada masalah. Dan manusia ni secara fitrahnya Allah Ta'ala cipta dia berkehendak kepada Tuhan. Tu yang kata fitrah manusia tu dia nak kepada agama. Agama nak kepada Tuhan, yang sesuatu yang menciptakan dia kosong. Sebab tu kita tengok Lenin pengasas kepada fahaman komunis, kan? Apa jadi? Karl Marx, ya, pengasas pada komunis. Apa jadi? Dia tak percaya pada Tuhan. Tapi di akhirnya Allah Ta'ala bala dia, ya, dengan susah nak mati, susah, sakit yang teruk. Ya, Allah Ta'ala bala dia sehingga dia tak boleh buat apa. Allah Ta'ala nak tunjuk dia. Dia tokoh yang dunia yang masyhur, orang akan rekod cerita dia. Akhirnya dia kata, wahai Tuhanku. Baru dia kata Tuhan. Ya, dulu sombong sangat, kan? Wahai Tuhanku, dia kata, sembuhkanlah penyakit aku ni. Wahai Tuhan, tolonglah aku. Dia tak tahan lah. Dia tak tahan lah dengan penderitaan yang dia lalui. Baru dia percaya Tuhan. Dia dah menyesatkan, menipu jutaan manusia sampai hari ini. Bagi tak percaya Tuhan. Baik, itu kesudahan orang-orang yang yang sombong dan bongkok dengan Tuhan yang menciptakan dia dalam muka bumi ini. Baik. Jadi tercengang dan gementar Namrus yang kafir dan putus hujah. Kan? Putus hujah. Tak boleh buat apa. Sebab itu kita tengok, kan, dalam sifat seorang rasul, apa dia tadi? Fatanah, kan? Sifat seorang rasul ni fatanah. Fatanah maknanya bijaksana. Apa makna bijaksana? Dia boleh pusing dan mematahkan hujah lawan. Dan boleh meyakinkan pihak lawan bahawa hujah dia itu benar. Betul, nah? Tak boleh dijawab oleh sesiapa pun. Itu dipanggil kebijaksanaan yang ada pada rasul. Ya. Semua rasul mesti ada sifat al-fatanah ni, bijaksana ni. Baik, nah? Bila dia buat begitu, dia tak boleh buat apa. Apa jadi? Itulah selepas daripada itu jadi, bila dia tak boleh nak jawab, dia tercengang, malulah dia dengan rakyat dia.
Akhirnya dia menggunakan kuasa dia. Dia guna kuasa. Dia kata Nabi Ibrahim, tangkap Nabi Ibrahim, bakar dia. Bakar dia. Dia tangkap Nabi Ibrahim. Betul lah habis. Kan? Bila tangkap, jadi dia suruh rakyat kumpul kayu apa semua, kayu api apa, kita nak bakar Nabi Ibrahim. Nak bakar seorang ya. Tapi dia kumpul kayu api itu satu bukit. Bakar. Lepas tu nak pitau Nabi Ibrahim. Api terlalu panas ni. Api terlalu panas. Nak pergi dekat tak boleh macam kita duk masak. Buah api kuat. Nak pergi dekat tau. Allah hangat semualah. Kan? Panas sangat. Bahang api tu. Mereka kena pakai manjanik. Nak tauk dekat tak boleh. Pakai manjanik ni. Apa nama? Dia letakkan Nabi Ibrahim di atas manjanik tu. Kemudian dia lempak api. Itu nama dia manjanik. Ya? Letak itu. Letak Nabi Ibrahim tu lempak. Nabi Ibrahim jatuh dalam tu. Betul-betul dalam unggun api. Duduk dalam tu. Jadi dia akan anggap ya, Nabi Ibrahim ni bukan kata apa, tinggal abu lah. Kau nak kata tinggal tulang pun dah abu. Api kuat suruh. Ketika itulah turun Jibril alaihissalam. Ajak Nabi Ibrahim, bagaimana dalam Quran tu kata, ya naqul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan? Katakanlah wahai Ibrahim, wahai api. Ini mukjizat Nabi Ibrahim lah. Kan? Ya nar, wahai api, kuni, jadi kamu, bardan, jadi kamu sejuk, wasalaman, dan selamat, ala Ibrahim, di atas Ibrahim. Api itu jadi sejuk. Api itu bertukar hakikatnya daripada hakikat dia menghanguskan sesuatu dengan sifat-sifat panasnya jadi sejuk macam air. Macam salji itu menyejukkan benda lain. Jadi bila dia tukar jadi sifat dia air sebab benda ni terlalu kuat. Ya? Allah Ta'ala ubah hakikat dia terbalik daripada panas lawan dia apa? Panas kita mengaji bahasa lawan dia sejuk. Bila kata terlalu panas jadi kalau terlalu panas, sebab api tu terlalu panas dia akan bertukar jadi terlalu sejuk. Kalau terlalu sejuk mati tak Nabi Ibrahim? Mati juga. Maka Allah Ta'ala kata wasalaman. Tambah tu lagi. Dan selamat pula Nabi Ibrahim. Sejuk tu, aircon tu bukan kata 16. 16 paling sejuk aircon kan. Bukan kata ni tak, negatif berapa puluh lah. Kan? Jadi, duduk dalam tu pula, selamat pula. Duduk dengan Jibril dalam tu. Lepas beberapa hari, kan? Lepas hangus habis semua, orang duk pakat bersorak. Ni lah, raya sakan lah. Orang kapiak. Kan? Orang kapiak tu, raya sakan lah, mabuk apa semua kan. Ni pesta kan. Habis tu, keluar Nabi Ibrahim, nyong keluar tu keluar dengar tu hangus tu. Lepas kita habis lah jadi abu kan, kita pakai kutik abu lah. Kalau kita lah ni kutik abu tu campur dengan tanah tu buat baja tanam pokok cabai kan. Tak ada lah. Tengok Nabi Ibrahim keluar, baju pun tak terjejah, janggut dia pun tak terjejah, tak terjejah apa sikit pun. Kok nak kena terbakar ke berlubang, tak ada. Elok macam sedia duduk masuk tu. Waktu mula-mula tercengang apa nama Namrud dengan rakyat. Tercengang. Namrud tak puas hati. Tak puas hati lagi, perang pula. Kan? Ada Nabi Ibrahim yang ikut dengan dia, kan? Sehingga akhirnya Allah Ta'ala, pendek cerita lah, Allah Ta'ala hantar apa nama nyamuk, ya, hantar nyamuk ya. Nyamuk tu mais bagaimana dalam riwayat lah. Ini saya baca riwayat lah. Ya. Nyamuk bukan nyamuk macam kita ni, kan? Allah Ta'ala hantar apa nama askar dia, nyamuk ya. Nyamuk ni makan, bukan nyamuk hak kita ni lah. Nyamuk kata isap ni darah dia. Nak boleh buat apa? Isap darah nyamuk kan, map tampak habis lah.
Nyamuk ni mai dia makan segala isi. Isi-isi. Apa nama? Tentera-tentera Namrus. Dia hisap darah. Macam biasalah. Kemudian, apa nama ni? Dia masuk ke dalam telinga. Masuk terus ke dalam otak. Makan otak. Kan? Makan otak. Termasuklah, apa nama? Namrus itu sendiri. Kan? Termasuklah Namrus itu sendiri. Sama juga. Ya? Masuk dalam otak. Sehingga kan diambil tukui tu katok kepala, ada nyamuk duduk dalam tu, nak jolok tak boleh, katok kepala. Berlakulah bala ni selama 40 hari. Sebagaimana riwayat dalam tafsir Qurtubi. Ya? 40 hari tersiksa. Nyamuk tu duduk ni. Duduk apa nama, masuk dalam kepala otak dia tu, duduk makan. Ya? Mati dalam keadaan apa nama, hina. Ya? Dalam masa 40 hari mati lepas tu. Itu cerita kesudahan bagi Namrus tu. Baik. Habis nah? Cerita dia. Okey, sambung balik. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah Ta'ala tiada menghidayah ia akan segala kaum yang zalim dengan kufur kepada jalan lawan berhujah. Allah Ta'ala ni, dia kata, Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah Ta'ala tidak memberi hidayah akan satu kaum yang zalim. Tidak akan bagi hidayah, bagi petunjuk jalan yang benar kepada satu kaum yang zalim dengan jadi kufur, ya, dengan kufur kepada jalan lawan berhujah. Maksudnya Allah Ta'ala kalau dia tak mau bagi hidayah, ya, kepada orang yang zalim tu dengan sebab dia kufur, ya, dengan hujah yang benar yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bawa hujah yang benar dah, tak boleh disangka, semua akal manusia boleh terima. Ya, tetapi Allah Ta'ala bila tak bagi hidayah, maka dia akan kufur dengan hujah tersebut. Dia tolak hujah, dia tak terima. Ya? Itulah pengakhiran orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak mau terima hidayah Allah. Walaupun telah ditunjukkan hujah yang terang dan nyata. Kerana Allah Ta'ala telah menutup pintu hati golongan-golongan yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berlaku zalim di dalam dunia ni. Ya. Baik. Jadi selesai dah cerita tu. Ini cerita sedikit cerita Nabi Ibrahim AS. Habis dah, selesai cerita dia. Baik, jadi dalam ayat ini pengajaran apa kita boleh ambil? Dalam ayat ini yang besar satunya pengajaran kita boleh ambil tentang pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita tengok apa yang berlaku di alam ini kan. Matahari naik daripada timur turun ke barat kan. Dan juga peredaran di alam ini, apa yang berlaku di alam ini, ya, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang manusia tak boleh buat. Kalau manusia dia boleh buat, tak apa dia tak percaya pada Tuhan. Dia nak mengaku Tuhan macam apa? Manusia tak boleh buat. Kalau boleh buat macam tu, Tuhan kata ni, tolong buat berengah ulat yang lalat macam tu. Siapa pun tak mau. No? Siapa pun tak mau. Buat berengah. Boleh tak? Tak boleh buat. Buat siput gondang. Siapa tu saya buat lah siput gondang dah. Buat makan padi habis lah. Buat siput gondang. Tak boleh buat siput gondang pun. Kan? Gondang mas kan? Tak boleh buat. Habis trilion pun tak boleh buat siput gondang tu. Buat siput gondang budak-budak boleh jual pasal malam bagi budak-budak main.
ada bunyi jalan kan. Ada lampu merah hijau tu boleh nak buat sebiji macam tu. Ya, dia ada nyawa, dia hidup sebiji, tak boleh buat. Ya, nak cerita kata lemahnya manusia, kita memerlukan kepada sesuatu yang boleh mengatur alam ini. Kan? Dan dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya apa? Untuk membawa kebenaran tentang benarnya satu-satu agama dan adanya Tuhan, perlu ada hujjah, ya, yang bersandarkan kepada suatu hujjah yang kuat lah. Bersandarkan kepada apa nama? Benda-benda nyata ni yang boleh kita jadikan, yang boleh semua orang boleh faham. Macam hal Nabi Ibrahim buat tadi ni. Nabi Ibrahim buat, tunjuk kan. Semua orang boleh nampak, kata betul-betul. Dia naik pada timur turun barat, boleh tak ubah tengok. Kalau ubah tu maknanya ni, dia Namrud sendiri pun tak terfikir benda tu. Kan? Jadi dia menyangka kata dia Tuhan ni sebab dia berkuasa pada orang lain tak boleh nak menyanggah dia. Dia boleh nak bunuh siapa dia suka, siapa hak dia nak ni. Bila dia berkuasa, manusia ni bila terlalu berkuasa, dia akan mengaku Tuhan. Bila terlalu berkuasa. Ya? Sebab dalam tafsir ni sebut apa? Namrud salah seorang raja, satu-satunya raja yang menguasai bumi masa tu. Zaman dia. Masa bumi tak ada dah. Jadi dia menganggap dia sebagai raja mutlak, tidak ada orang lain dah yang boleh melawan dia. Maka akan bawa kepada apa? Dia mengaku Tuhan. Itu sifat manusia. Ya? Baik. Kemudian habis lah. Habis cerita ni, kemudian masuk cerita lain pula. Dia kata, au kallazi marra ala khawiyatin. Ini cerita Nabi Uzair alaihissalam. Ya? Cerita Nabi Uzair pula ni cerita yang jarang kita dengar. Ya? Nabi Uzair ni siapa dia? Itu satu kisah lain pula yang akan diceritakan dalam ayat yang seterusnya. Jadi kita berhenti di sini dulu. Ya? Cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita akan sambung pada ayat ni nanti nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sikit kitab Hidayatus Salikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sambung balik nah. Buka surat 50. Buka surat 50. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian maka baca olehmu akan doa yang dipesan dengan dia. Dengan doa itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sidna Fatimah. Yang Sayyidatina Fatimah. Ya? Sidna Fatimah ni makna Sayyidatina Fatimah. Penghulu kita Fatimah, iaitu anak kesayangan Nabi SAW. Baik. Dia kata, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram, La ilaha illa ant, birahmatika astaghith, birahmatika astaghiithu wa min azabika astajiru la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih sya'ni kullahu bima saluhat, ya, sya'ni kullahu
bima aslahta bihi salihin. Ya. Baik. Kemudian dia kata, ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ni nama-nama Allah, ya. Nama-nama Allah. Kata Al-Imam Nawawi, dalam nama-nama Allah ni ada dipanggil Al-Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang agung. Ada Al-Ismul A'zam, nama Allah Ta'ala yang agung. Barang siapa yang berdoa dengan nama Allah Ta'ala Al-A'zam ni, maka nescaya dimustajabkan doa dia. Ya, antara dia, ya, ulama khilaf. Ulama berselisih pandangan tentang apakah Ismul A'zam tu. Ya, kena pada mana? Nama yang mana? Sebagian ulama kata ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Itu dipanggil Ismul A'zam. Sebab itu kalau ada dalam mana-mana doa Ismul A'zam, maka mustajab doa dia. Ya. Sebab itu ini antara doa yang baik dibaca lah, diamalkan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu. Ya, wahai Tuhan yang menghidup, lagi pula ya Hayyu, Tuhan yang hidup, lagi pula Tuhan Qayyum yang berdiri dengan sendirinya, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dengan rahmat Engkau astaghiitsu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Wa min azab astajiru, dan daripada azab Engkau aku mohon perlindungan. Ya, daripada azab. La takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri tanpa bergantung kepadamu. Tarfata ainin, sekejip mata, sekelip mata, jangan serah pada diri kita, binasa kita. Kalau tidak berada di bawah, kalau kita tidak bergantung, bersandar kepada Allah. Wa aslih li sya'ni, dan baikilah, ya, bagi aku segala urusanku, kesemuanya, bima aslahta bihi salihin, dengan apa yang Engkau perbaikkan, elokkan dengan dia akan orang-orang yang soleh di kalangan hamba-Mu. Baik, bagus doa ni dan amalkanlah, ya. Boleh dibaca selepas daripada kita baca apa, doa selepas daripada sembahyang ni. Sembahyang apa ni? Sembahyang baru sembahyang subuh, ya. Baru sembahyang subuh. Boleh bacalah doa ni. Kita dah pencin-pencin ni elok lah. Yang dulu 40 tahun kerja tu, subuh keluar lah. Subuh keluar dah. Kan, tak dan nak apa nama, nak baca doa apa pun tak dan lah. Kan, dan yang malang dia sembahyang subuh pun terbang. Tak sembahyang subuh. Dia tengok orang lah lah. Contoh orang lah. Ya? Dia kira apa nama, sangat menghairankan. Ya? Sangat menghairankan. Apa nama, jadi kita tidak menyembah Tuhan yang memberi rezeki. Ya? Kita tak menyembah Tuhan yang memberi rezeki. Kita minta kepada Tuhan yang memberi rezeki, tetapi kita tidak menunaikan tuntutan Tuhan yang memberi rezeki pada kita. Tak kena, kan? Baik. Kemudian bacalah olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Nabi Isa alaihi salam, assalatu wassalam, iaitu doa Nabi Isa pula. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju. Dia ada salah banyak dalam ni, banyak salah. Kenapa betul ya? Naf'a la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan
bi'amali fala faqira afqaru minni ilaika wala ghaniya aghna minka anni Allahumma la tashmit bi aduwi wala tasu'ni wala tasubi wala tasubi nah wala tasubi wala tasubi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'al ad-dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya, itu doa yang dibaca, yang diajar, yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Okey nah. Jadi Allahumma inni asbahtu, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya asbahtu, ya, sesungguhnya asbahtu, jadilah aku la astati'u daf'a ma akrahu, aku tidak mampu menolak apa yang aku benci. Kan? Sesungguhnya aku telah jadi keadaan aku tidak mampu untuk menolak apa yang aku benci. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tiada mampu memiliki manfaat yang aku harapkan. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairi. Ni semua kita nak bergantung pada Tuhan. Kan? Wa asbahal amru, kita tak mampu untuk nak tolak benda yang kita tak suka, boleh tak? Yang kata nasibun tu habuan kita tu, boleh tolak tak? Tak boleh. Kan? Accident, boleh tak kita nak mengelak daripada accident? Tak boleh. Dia jadi ya. Kan? Boleh tak kita dapat apa hak kita nak? Tak dapat. Ya, tak dapat lah. Kita usaha teruk terang mana pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak ada. Ya. Jadi dia kata wa asbahal amru, jadilah segala urusan ni di dalam kekuasaan Engkau ya Allah. Oh. Ya, la biyadi ghairi, tidak ada di dalam kekuasaan orang lain. Wa asbahtu murtahinan bi amali, aku ni jadi tergadai dengan amalanku. Fala faqira afqaru minni, tidak ada orang yang susah lebih susah daripada aku. Maknanya lebih berhajat. Faqir ni makna sangat berhajat. Tidak ada orang yang sangat berhajat, tidak ada orang yang berhajat, yang sangat berhajat kepada Engkau ya Allah. Akulah, ya. Wala ghaniya aghna minka, ya, anni, tidak ada yang kaya, yang lebih kaya daripada Engkau, daripada aku. Allahumma la tashmit bi aduwi, ya. Allahumma la tushmit, ya, baca gitu. Allahumma la tushmit bi aduwi, ya. Janganlah engkau gembirakan dengan aku tu akan musuh aku, ya. Wala tasu' bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan, ya, tasu' bi, ya. Janganlah engkau jadikan kawan aku tu jahat dengan aku. Janganlah engkau jahatkan dengan aku tu akan sadiqi, kawan aku. Makna jangan jadikan kawan aku tu buat jahat kepada aku. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan kamu jadikan habuan aku, ya, musibah aku ni. Jangan kau jadikan musibah aku pada agama aku. Makna jangan berikan musibah pada agama aku. Oh, takut jadi musibah pada agama. Seperti apa berlaku di China tu, kan? Dipaksa, kan? Tak boleh semayang. Parti Komunis Cina dia kata tak boleh semayang. Semayang 5 waktu tak bagi makan. Yang bagi makan ni Parti Komunis Cina. Dia nak jadi raja, dia nak jadi Tuhan dah, tuan-tuan. Buat ni. Kalau dia boleh menguasai dunia, tuan-tuan, tak heran satu hari nanti Parti Komunis Cina ni yang diketuai oleh ketua parti dia tertinggi akan mengaku jadi Tuhan. Bila Amerika jatuh, Rusia jatuh,
negara kuasa besar jatuh, dia jadi satu kuasa mutlak segala-galanya, maka tidak ada check dan balance. Habis kita semua. Habis semua. Malaysia terima pinjaman daripada China. Kena. Belajarlah pelan-pelan bahasa Mandarin lah ni. Belajar pelan-pelan lah. Ajak anak-anak bahasa Mandarin lah. Allah pun dah jadi dah kan. Dah pun dah jadi dah. Tak main hak Cina besar tak masuk dia pun jadi dah. Kan? Dah jadi dah. Tak ada lah dalam dunia ni baik daripada manusia yang nama Melayu ni, tak ada lah. Tak ada dalam dunia. Betul lah. Nak buat macam mana? Kan? Wala taj'alid dunya akbar hammi. Ya Allah, Tuhanku, jangan jadikan dunia ni ialah akbar hammi, keinginan aku, yang cita-cita aku yang paling besar. Jangan. Buang dalam hati kita ni. Minta doa ni lah, jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar aku. Yang di hari ni dunia lah cita-cita terbesar manusia. Ya? Kita nak buang tu. Tak mau. Wala mablagha ilmi, dan jangan jadikan dunia ini kesudahan pengetahuan. Kita tak mau takat tu saja. Ya? Wala tusalli alayya bi zambi man la yarhamuni, dan janganlah engkau jadikan, ya, jangan engkau kuasakan, ya, ke atas aku dengan sebab dosa aku ni orang yang tidak menaruh belah kasihan terhadapku. Jangan ni, doa ni kena selalu minta tuan-tuan. Dia ada kan, Allahumma la tusallit alaina bi zunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kan? Allahumma la tusallit, janganlah engkau kuasakan, ya, ke atas aku dengan sebab dosa aku ni, dosa kami, ya, dosa yang kita buat ni kan. Man la yakhafu, orang yang tidak takut pada engkau. Wala yarhamuna, dan tidak kesian belas kepada kami. Jangan hantar satu kaum, ya Allah, kepada kami ini satu kaum yang akan menguasai kami. Satu kaum yang tidak ada perasaan belas kesian dah. Macam di Cina. Ya? Satu kaum yang tidak takut kepada Allah, dia akan percaya Tuhan. Jangan hantar satu kaum. Doa ni kena selalu baca. Ini doa maksud pada Nabi SAW. Ya, doa, ada doa maksud pada Nabi kan SAW. Antaranya doa ni lah, la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya. Doa tu jangan tinggal. Kadang-kadang kita takut dia hari ni. Takut. Dia main ni tak ada dah. Lebih dahsyat daripada Jepun lagi. Jepun dia tak kacau agama. British dia tak kacau agama. Ya? Dia tak kacau. Dia akan main tu, dia akan paksa kita baik. Habis. Kemudian dia kata, bacalah olehmu akan doa yang engkau kehendak daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada para sahabat dan daripada soleh yang dahulu-dahulu, yakni salafus soleh, seperti yang tersebut dalam segala doa, seperti tersebut segala doa di dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian dia kata, lepas subuh ni ada doa apa lagi, baca. Yang pertama ikut urutan doa yang datang daripada Nabi. Dia panggil doa warid daripada Nabi SAW. Tu hak pertama. Kalau ada doa kita daripada Nabi, hafal baca tu dulu. Itu lebih afdal. Yang kedua, kalau ada habis dah doa Nabi ni, cari doa yang dibaca oleh para sahabat. Itu yang kedua baik. Kemudian cari pula doa yang dibaca oleh salafus soleh, orang soleh zaman dahulu. Ni ya, selepas pada para sahabat tu. Doa mereka baca. Doa para ulama. Ya? Baca doa ni dulu. Ikut turutan doa Nabi. Kemudian selepas doa Nabi, doa para sahabat. Doa yang dibaca oleh para sahabat. Kemudian doa yang dibaca oleh ulama salafus soleh zaman dahulu. Ya? Doa ini semua terkumpul di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Takut tak larat baca tuan-tuan. Ya?
Dah baca panjang. Dia ada doa harian. Hak Isnin apa dia, hari Selasa apa dia, doa dia panjang. Doa daripada Nabi, kemudian doa daripada para sahabat dan sebagainya. Itu terperinci dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Habis dah. Okey, baik. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian pada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagian. Yang ni penting tuan-tuan, jangan yang ni masa, pengurusan masa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali untuk kebahagiaan akhirat. Kalau tuan-tuan duduk dalam dunia, dia ada kursus pengurusan masa untuk kebahagiaan dunia. Nak kaya dalam dunia, nak senang. Yang ni tak mahu dah, tak mahu dah. Dunia tak mahu dah, sudah lah dekat tu. Ni kebahagiaan akhirat. Ada juga pengurusan masa untuk kebahagiaan akhirat. Orang muda ikut suka dia duk tenggelam dalam keseronokan dunia. Dia pergi kursus pengurusan masa, bayar 350 kursus pengurusan masa saja. Kan? Time management. Dia nak bayar 1,000 pun ada. Time management ni Islam ajak lama dah. Kan tu. Bagi masa kita untuk apa? Dia bagi masa untuk nak gunakan masa tu, nak tukar masa tu kepada apa? Kepada sesuatu yang bernilai. Masa yang detik masa yang ada kita tu, kita nak tukar pada sesuatu yang bernilai. Duit. Money is the king. Dia ajaklah kursus pengurusan. Urusan masa kan. Jadi kita nak tukarkan masa kita kepada sesuatu yang bernilai di hari akhirat. Kerana setiap saat itu ialah ganjaran yang besar di hari akhirat. Ni Imam Ghazali. Yang ni tuan-tuan kena jangan tinggal. Yang kita akan bincang nanti ni, insya-Allah. Inilah jalan para salikin, orang yang nak menuju kepada mendekatkan diri pada Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah di hari akhirat esok. Kita berhenti di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.